Dululah time ayah kita kan, Dulu kita. dalam satu family there was only one person working dulu. Betul. Iaitu ayah kita lah. Ayah kerja, Betul. mak akan jaga rumah lah kan. Tapi because of inflasi atau disebabkan inflasi, kos sara hidup naik. Meningkat. So kalau kos sara hidup naik, walaupun suami isteri bekerja, masih tak cukup kan, disebabkan inflasi, right? That's the first thing. Second thing, sekarang ni suami terpaksa ambil 2 job. Betul. Ni adalah normal baru sebab it's impossible to survive dekat KL. Betul. Ada saya dengar sampai bukan 2 jam, 4 job. Tahu contoh kan. Pagi kerja. Lepas tu dah balik kerja, bawa panda. Bawa panda, bawa Grab pula. Lepas tu dalam masa sama dia jadi ejen pada produk. Kadang jadi ejen kan satu produk. Kadang ejen sabun pun dia, ejen madu pun dia, ejen makanan sunnah pun dia, macam-macam ejen lah. Dan bukan semua orang mampu ya nak tambah kerja lain, sebab kadang dengan kerja yang sedia ada pun dia pun kadang balik dah penat kan. Kalau dia ada itu belum ada lagi ada masalah kesihatan lah. Betul. So kesihatan pun boleh impak juga kan kepada seorang tu kan.